Hibah sebelum rebah, melindungi masa depan kita. So, apakah maksud hibah? Hibah merupakan hibah takaful, pemberian manfaat takaful kepada penerima yang dinamakan secara mutlak untuk peserta meninggal dunia. Maknanya kita ambil sijil, kita beli satu sijil takaful yang berupa pembahasan kematian. Kalau berlaku kematian, pembahasan kematian berupa wang ringgit tunai itu akan terus pergi kepada penama yang kita letakkan lah di dalam polisi kita itu. Tanpa secara mutlak. Maksud secara mutlak ni terus pergi kepada pemilik. Siapa-siapa pun tak boleh nak kontes lah. Tak perlu melalui faraid dan tak perlu tunggu pusaka selesai. Ciri-ciri utama hibah takaful, dia terus straight to the absolute assign, terus pindah milik serta-merta bila berlakunya kematian. Penama pempasan tersebut akan dapatlah. Tidak dibekukan, cepat cair. Kerana dapat cair, dia proses dalam masa 7 hari ke 14 hari sahaja. Cukup complete documentation, kita akan proses jumlah pembahasan berdasarkan sijil takaful yang kita ambil lah. Secara tak langsung, simboliknya kita dapat melindungi keluarga kita lah. Apabila ketiadaan kita nanti, bila keluarga kita dapat teruskan kehidupan, bil-bil dapat diteruskan lah. Kenapa kita ambil hibah takaful? Pertama, kita nak income replacement ketika kita tiada nanti. Maksudnya begini, bila kita tak ada nanti, adakah income kita akan terus berterusan? Sudah pasti dan pasti income kita akan stop. Bila income kita stop, anak isteri kita perlu diteruskan hidup. So that's why hibah takaful memegang peranan sebagai income replace, menggantikan kita nanti apabila kita tiada nanti. Yang kedua, nak selesaikan hutang piutang, rumah, kereta, semua dan sebagainya. Inilah peranan hibah takaful untuk menyelesaikan hutang. Yang ketiga, dana pendidikan anak-anak. Dan seterusnya untuk kelangsungan hidup keluarga, untuk teruskan kehidupan. Baik, saya ada satu soalan saya nak tanya. Kalau kita meninggal kemarin, adakah income kita berjalan? Sudah pasti dan pasti income kita akan stop. So, apabila income kita stop, apa akan berlaku? Itu yang saya nak ajak tuan-tuan untuk cek fizi dan sebagai contoh untuk sama-sama kita fikirkan lah. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, hari ni komitmen kita bulan-bulan. Hari ni kita bayar rumah bulan-bulan, mesti kena bayar. Api pun kita kena bayar, api air kena bayar, kereta installment kita kena bayar, anak pun kita kena bayar dan nafkah keluarga pun tetap kena bayar. Baik, kalau berlaku kematian, kita meninggal kemarin, so rumah kena bayar tak? Tetap kena bayar, betul? Api kena bayar tak? Tetap kena bayar. Kereta kena bayar, anak kena bayar, nafkah kena bayar. So insurans takaful ni, saya nak tanya tuan-tuan, saya ulang balik presentation saya. Katakan kita punya gaji kita RM5,000. Berapakah jumlah yang kita dinasihatkan untuk simpan bayar kat takaful insurans ni? So kita advisekan 10%, iaitu RM500 lah, letak sebelah untuk takaful insurans. Dan komitmen kita bulan-bulan macam saya sebut tadi, rumah kena bayar, api air kena bayar, kereta kena bayar, anak nafkah semua kena bayar, dan last kali baru kita bayar insurans takaful. Baik, soalan saya nak tanya, kalau berlakunya kematian ke atas kita kemarin, bil-bil rumah kena bayar tak? Tetap kena bayar kan? Api air pun kena bayar kan? Kereta pun kena bayar, anak pun kena bayar, nafkah keluarga pun kena bayar. Jadi, tapi yang nombor 6 ni, takaful insurans ni kena bayar tak? Tak perlu bayar dah sebab berlaku kematian. So, sebenarnya, bila berlaku kematian, bila berlaku kematian, so, takaful insurans ni sebenarnya dia akan tolong bayarkan rumah, api, air, kereta, anak dan keluarga selepas kematian. Betul tak? Betul tak? Nampak dah? Sebab apa? Pewaris akan dapat pembahasan duit. So, duit tu digunakan untuk kelangsungan hidup. So, duit tu akan digunakan untuk bayar rumah, api air, kereta, anak dan sebagainya. So, saya ada satu soalan saya nak tanya tuan-tuan. Takaful insurans sepatutnya berada dekat mana? Nombor 1 ke nombor 6? Jawapannya takaful patut duduk kat nombor 1. Jadi makna gaji kita yang pertama sekali, sepatutnya kita kena letak siap-siap untuk bayar dulu takaful insurans dulu. That's the reality kita. Alright. Ini dia. Apakah kelebihan? Maksudnya manfaat keluarga-keluarga yang apabila berlaku kematian dapat hibah takaful. Kalau kita ambil 1 juta, so waris akan dapatlah untuk teruskan kehidupan, boleh bayar hutang, kelangsungan hidup dan sebagainya.